Tuan Guru Ustaz Ni Aziz pernah mengungkapkan, hidup ini saling tumpang menumpang. Disitulah lahirnya syukur kita kepada Allah. Sedarlah pada sepinggan nasi yang kita makan, disitulah ada nasi yang diusahakan oleh petani. Ada ikan yang dicari oleh nelayan dan ada ayam yang dipelihara oleh penternak. Renung-renungkan. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Ya, adik-adik Kolej Komuniti Selayang, apa khabar semua? Semua seronok tak nak menyambut Aidilfitri? Ayo kita sama-sama nyanyi. 1, 2, 3. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Yeah! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Putra Azwan, semasa yang menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you! Ya, untuk hari ini kita bersiaran dari Inspired Kitchen Kolej Komuniti Selayang. Dan seperti biasa juga untuk Borak Tengah Lapar Masuk You, terus bersama dengan anda, temani petang anda bermula pukul 5.15 petang. Di frekuensi kami 97.2, juga di RTM Klik betul-betul percuma, dan juga di semua platform media sosial KLFM ini baru KL. Baik, untuk hari ini kita bersama dengan dua orang yang sangat-sangat mantap, hebat. Seorang kita bersama beliau sebelum ni. Dan kita nak persilakan Ustaz Hassan Adli. Assalamualaikum Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Ustaz. Okey, selamat puasa. Macam mana puasa okey Alhamdulillah baik Ustaz. Dan juga pastinya kita bersama Nizam Jentik. Kenapa macam tu Tiba-tiba jadi sopan? Tak sabar nak raya. Alhamdulillah. Jadi macam Ustaz Nizam, macam mana raya dah makin menjelang? Persiapan raya semua dah okey ke? Okey, tahun ni bestnya sebab dapat baby kan. Alhamdulillah. Raya dengan baby baru. Tahun lepas dia dalam perut. Itu yang tadi angkat call tadi. Hey baby tadi tengah call. Baby tu ke? Dia tak boleh cakap lagi. Anak. Ya. Perangkap Ustaz. Ni macam Nizam sih. Saya Semua dah pun settle lah. seronok lah sebabkan saya tak sabar ni nak raya ni sebabkan nak dapat duit raya kan. Oh. Awak nak dapat di raya Yelah, raya kan mesti dapat duit raya. Betul juga kan? Okey, mantap, besar steady. Okey, cantik. Okey, baik. Kita hari ni nak berbicara bukan mengenai raya, tapi kita nak bercerita ini mengenai ikatan kasih sayang, sahabat sejati, adik-beradik setia. Jadi untuk kita memulakan kita punya topik hari ini, kita nak berikan ruang dulu kepada pelajar Kolej Komuniti untuk mereka mengajukan soalan kepada Ustaz Hassan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Nurain Syahinda. Saya nak tanya satu soalan. Mohon Ustaz nyatakan definisi dan kepentingan hubungan kekeluargaan dan persahabatan dalam kehidupan seharian kita. Baik. Masih. Terima Indah kasih nama dia. Syahida. Indah, Nur Syahira Indah. Syahida Indah. Indah nama dia. Indah, alhamdulillah. Okey, silakan Ustaz. Okey, persahabatan kan dalam kekeluargaan ni, dia sebenarnya persaudaraan ni sangat penting. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin ni bersaudara. Jadi kita ni semuanya bersaudara. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran juga, banyak kali Allah Ta'ala sebut tentang kekerabatan, kekeluargaan. Iaitu kamu kenalah bagi kepada kaum kerabat kamu kan. Dan Allah Ta'ala suruh kita buat baik kepada ibu bapa dan juga kepada yang mempunyai kaum kekerabatan. Sebab tu dari segi kita lihat di kalangan orang luar yang tidak ada pertalian darah, Islam ni lagi penting kepada mereka yang ada hubungan darah. Lepas tu kalau kita nak tolong, kalau kita nak bagi sedekah kan, jadi afdalnya kita bagi sedekah kat siapa? Adik-beradik kita. Yes, betul. Exactly. Iaitu yang paling penting ni memang bijak, Nizam memang bijak ni. Dia kalau kita nak bagi contohnya, ada adik kita kan yang dia ni memang miskin, fakir miskin. Itu lebih utama kita bagi sedekah kepada adik kita berbanding dengan jiran kita yang tak miskin sangat. Okey. Contohnya kita kata jiran kita miskin. Ya.
Tapi adik kita juga miskin. Jadi mana satu yang lebih dahulu kan, adik kita sebelah aja. Jiran kat sebelah rumah. Adik kita duduk jauh 100 km. Jadi afdalnya adik kita yang jauh tu. Sebab dia ada hubungan yang lebih dekat berbanding dengan jiran sebelah. Tapi kalau boleh kita bagilah dua-dua kan. Maksudnya dekat sini, dari segi kekerabatan ni memang sangat penting. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis menyebutkan dekat akhirat esok, bila mana kita masuk syurga kan, insya-Allah Syahidah dan kita semua Nizam kan, semua masuk syurga. Amin. Kan? Kelebihan orang masuk syurga ni dalam hadis cerita, kita boleh minta kepada Allah Taala, ya Allah, di manakah ayah aku? Di manakah adik aku? Di manakah abang aku? Atuk aku? Dia hubungan kekeluargaan. Jadi kerana kita ni ahli syurga, maka Allah boleh bagi peluang, izin untuk kita bawa adik kita yang mungkin itu banyak dosa, kita boleh bawa dia masuk syurga. Itu namanya syafaat kepada ahli syurga. Itu ada hadis cerita begitu. Maknanya sebab itu kalau kita baca hadis ke apa, memang disebut tentang kerabat ni sangat penting. Ni nak raya pula kan. Nak raya ni memang kena jagalah hubungan kekerabatan. Tapi kebanyakan orang dengan adik-beradik yang berkira. Dengan adik-beradik yang lebih berkira kan. Betul lah. Betul. Patutnya perkataan akrab tu kan kita akrab. Akrab tu sepatutnya adalah perkataan yang membuatkan kita akan kerap jumpa. Ayuh. Sebab akrab tu perkataannya adalah kerap. Kan? Kerap jumpa. Lepas tu karib pun adalah benar kan. So bila kita jumpa, kita akan makan karib pub. Itulah sebabnya. Betul ke? Macam saya macam salah je info saya. Ya, betul. Karib pub memang digemari oleh rakyat Malaysia. Sebab tu setiap kali kita jumpa, kita makan karib pub. Sebab kita karib. Macam tu ya. Itu point dia. Cantik. Terima kasih Nizam. Makin bijak saya. Alhamdulillah. Okey, baik Encik Ustaz, seperti tadi rupanya kita pun keluarga pun boleh tarik ahli keluarga lain untuk masuk syurga bersama, Ustaz. Kalau kita baca dalam satu kitab tu namanya Al-Adabul Mufrad, memang bincang tentang hadis tentang kaum kerabat ni sangat banyak. Menunjukkan Nabi memang menekankan tentang ahli keluarga terutamanya. Okey, baik, menjawab Ustaz pada Syahidah Indah tadi ya. Alright, baik. Jadi Ustaz, dalam konteks hubungan kekeluargaan Ustaz kan, macam mana kita nak amalkan konsep saling melengkapi tapi tanpa menjejaskan kita punya identiti peribadi kita, Ustaz? Memang kadang-kadang ada adik-beradik kita ni, mungkin ada yang dia ni mungkin macam Nizam, dia selebriti kan. Adik dia bukan selebriti contohnya. Dia rasa ada gap kan. Tapi sebenarnya kita kena fikir kita ni adalah satu rahim dengan ibu kita. Kan? Sebab tu kalau kita, walaupun mungkin ada yang pangkatnya besar kan, dia ni CEO syarikat yang sulung ni, ataupun adiknya CEO syarikat, abang dia penuh dia getah je. Kan? Maksudnya engkau long kan, aku ni CEO syarikat, aku lagi besar gajinya daripada engkau. Tapi kita kena ingat, walaupun kita ni pangkat besar, walaupun kita ni mungkin ada status diri, tetapi kita kena ingat bahawasanya dia itu adalah satu rahim dengan mak kita. Bahkan kita lihat begini, sebenarnya kena pegang kepada hadis Nabi sebenarnya kan. Yang Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tak tengok pada rupa paras kamu dan harta kamu, tetapi Allah pandang ialah amalan kamu dan juga hati, takwa hati kamu. Di mana kalau kita CEO syarikat sekalipun, kita pangkat besar, abang long kita tu dia penuh dia getah aja. Tapi abang long tu lebih rajin, dia sembahyang jemaah. Dia selalu tolong mak dekat rumah. Dia yang selalu, maknanya dia lebih baik dari segi amalannya. Darjat dia lebih tinggi. Ya, darjat lebih tinggi. Maknanya kita letaklah, walaupun kita ni pangkatnya besar sebab kita letaklah tepi, kita kena ingat walau dekat akhirat esok itu bukan menjadi perhitungan. Kita ni dihitung mengikut amalan kita. Kalau pasti macam saya kan, saya CEO syarikat, lepas tu saya selebriti, rupa paras pemenawan, tapi saya masih lagi dengan adik-beradik saya rendahkan diri saya. Betul? Ustaz macam tak percaya. Saya rupa paras pemenawan. Percaya. Nampak sikit lah. Banyak. Dan Ustaz, ringkas Ustaz. Sebagai ibu bapa, apa peranan ibu bapa ni untuk memastikan adik-beradik ni sentiasa kekal akrab, Ustaz? Yang itu yang paling penting. Sebenarnya ibu bapa ni, kalau kita baca surah Yusuf kan, sebab tu saya sarankan kalau siapa nak belajar tentang kekeluargaan ni, kena banyak baca surah Yusuf. Sebab kita lihat bagaimana peranan ibu bapa tu dalam mengatasi permusuhan di kalangan anak-anak.
Sebab tu ibu bapa dia kena, kalau dia nampak macam ada bibit permusuhan kan, ibu bapa kena segera cantas. Itu nombor satu. Yang kedua, ibu bapa daripada kecil dia adil tu memang kena adil. Wajib adil. Dari segi kasih sayang mungkin tak sama. Contohnya anak nombor 3 ni dia suka bodik ayah dia. Okey. Jadi mungkin ayah sayang kepada nombor 3 tu. Tapi dari segi adil tu, contohnya bagi hadiah. Hadiah tu kena bagi sama juga. Lebih kurang lah nilainya. Tak boleh bagi, sebab kita sayang anak nombor 3 tu lebih, kita bagi nilainya RM1,000. Okey. Anak nombor 1 kita bagi RM10. Dia akan, disebabkan itu anak-anak akan bermusuhan. Kena adil lah Ustaz. Betul. Tapi sayang tu tak apa Ustaz. Sayang nombor 3 lebih ke? Boleh ke? Itu memang dari segi sayang dia takkan sama. Lepas tu kalau tengok Nabi dengan isteri Nabi lebih sayang Khadijah berbanding isteri lain. Tapi adil tetap adil. Dari segi sayang tak sama. Macam cara bapak saya, dia akan pastikan anak-anak sentiasa makan bersama-sama. Ya, itu. Sebab daripada menghadap rezeki yang bersama-sama tu sebenarnya akan lebih akrab bila semakin lama semakin besar. Betul. Sampai sekarang saya adik-adik memang makan sama-sama. Kan? Padahal masa tu tengah hari. Orang puasa pula tu kan. Gurau. Tapi Nizam pastinya ada karipap lah. Untuk keakrapan tu ya. Kita kalau tak ada karipap tak jadi jumpa. Ada pizza, ada nasi ipit, ada nasi biryani, ayam panggang. Karipap tak ada lah. Tak Cancel. Okey, baik. Kita pun nak berehat seketika. Kita pun nak tengok kekuatan karipap kat belakang tu. Nak berehat seketika. Kejap lagi kita kembali bersama dengan anda semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak Tengah Lapar. KL FM, ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan, Ustaz Hassan dan juga Nizam jentik-jentik dalam Borak Tengah Lapar. Masuk you. Ya, kita masih bersama untuk berbicara mengenai topik kita hari ini, iaitu ikatan kasih sayang sahabat sejati adik-beradik setia. Ustaz, okay, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan hadis ini dalam membina hubungan yang lebih erat antara sahabat dan adik-beradik? Ayuh, cantik soalan tu. Memang hadis tu ya, memang nampak bijak soalan tu. Tapi memang betul lah ya. Hadis Nabi itu, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi kata tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Maka di sini ulama dia syarahkanlah hadis ni. Macam mana nak kata sempurna iman tu? Terhadap kita nak sayang saudara kita, terutama adik-beradik kita, seperti kita sayang diri kita sendiri. Maka di sini ulama dia syarahkan, iaitu dalam 5 aspek. Yang pertama, fil makal, dalam bab makanan. Contoh kalau kita makan sedap-sedap, kita kena tengok juga adik-beradik kita terutamanya, ataupun sahabat-sahabat kita lah, saudara-saudara kita yang lain, yang diorang ni makan apa. Kalau kita makan sedap-sedap, tengok ada abang long kita kan yang memang makanan pun tak ada. Jadi kita tak sempurna iman. Itu nombor satu dari segi makanannya. Kalau kita boleh makan sedap, ni kan bulan puasa ni kan. Ya, Ustaz. Kita makan puasa selalu beli bazar Ramadan, beli apa? Tu dia berpaket-paket bawa balik kan. Tapi mungkin kakak kita, kak ngah kita tu tak ada makanan pun di rumah. Jadi kurma je kan. Itu namanya teruk sangat adik tu ya. Tak sempurna iman. Yang kedua iaitu dalam bab minuman. Kalau kita minum sedap-sedap, kita nak pastikan kaum kerabat kita juga boleh minum sedap-sedap. Itu maksud hadis itulah. Yang ketiga iaitu dari sudut fil maskan, iaitu tempat tinggal kita. Kalau kita tidur siap bilik, ada aircon, katil, empuk dan sebagainya, tengok-tengok ada adik kita yang jadi gelandangan, duduk bawah jambatan. Ini namanya teruk sangatlah tu kalau kita biarkan. Sebab apa? Sebab masih ada di kalangan adik-beradik contoh yang duduk, yang abangah kita duduk bawah jambatan. Ucu tadi tu rumahnya banglo besar. Kita kata teruk sangatlah ucu ni. Kau sanggup biarkan abang kau duduk di bawah jambatan. Yelah, kalau nak bagi banglo kat abangah tadi mungkin tak mampu. Paling tidak kau bagilah tilam kat dia, bagilah bantal kat dia, tolong dia kan. Jangan biarkan macam tu sebab tak sempurna iman nanti. Iaitu yang keempat, iaitu fil malbas, pada pakaian. Kalau kita pakaian elok-elok semua hari raya ni tak lama lagi kan. Kalau kita pakai baju pergi hantar anak kita pergi ambil tailor semua punya baju nak pergi, kalau biar elok terletak duduknya kan.
tengok-tengok ada adik-beradik kita yang masya-Allah baju pun tak ada. Ini kita kata teruk sangatlah ya, tak sempurna iman. Dan yang terakhir dalam agama, fiddin, dalam urusan agama. Kalau kita ni faham agama, tengok-tengok ada abang kita tu hak jenis main kaki judi sebagainya. Adik ni tadi kena tegur abang dia. Abang sebab atas dasar kita ni adik-beradik kan. Saya tengok abang ni dah teruk sangat dia ni kan. Itu kita kata cakap cara adik-beradik lah kan. Atas dasar adik-beradik tu kita tegur. Sebab apa kita boleh jaga agama dengan baik, kenapa kita biarkan adik-beradik kita yang lain terjebak dengan unsur-unsur tak sepatutnya? Ini kita kata sempurna iman berdasarkan hadis tu. Saya pun macam ni, saya pernah kena dengan adik-beradik saya sendiri. Adik-beradik saya kadang dia marah saya, "Oh abang makan sedap-sedap, adik biar je macam ni. Abang tiap-tiap kali makan sedap-sedap tau. Semua makanan abang makan semua sedap-sedap." Saya cakap, "Memanglah sedap. Abang kan buat for review." Mana rezeki lah. Padahal sedap-sedap. Rasa dia strong. Sebab for review. Dia punya sos jahat kan. Okey, jadi kepada mungkin semain Ramadan kita berkesempatan lagi hubungi adik-beradik, apa kata ambil peluang ni tanya khabar adik-beradik anda insya-Allah ya. Okey, baik, dan kita nak buka ruang juga kepada pelajar Kolej Komuniti Sayang untuk mereka juga mengajukan soalan kepada Ustaz Hasan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Nur Kemilia daripada Skor Sijil Operasi Perhotelan semester 2. Saya nak tanya, bagaimana kita dapat mengatasi perasaan iri hati atau cemburu yang mungkin timbul dalam kalangan kekeluargaan atau persahabatan agar tidak merosakkan ikatan kasih sayang yang sedia ada. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya tadi? Emilia. Camelia. Okey, terima kasih Camelia. Itu macam mana Ustaz? Okey, menjawab soalan Camelia tu kan. Betul, manusia ni dia ada hati kan. Kita ada hati. Dan perasaan cemburu ni boleh timbul di kalangan adik-beradik, apatah lagi kalau orang bukan adik-beradik kita. Ya. Maknanya kalau adik-beradik pun ada perasaan cemburu, orang luar lagilah mudah nak cemburu. Betul, setuju. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak meleraikan perkara itu? Sebenarnya perkara ni memang kita baca Quran kita akan jumpa ya. Macam Nabi Yaqub, dia ada 12 orang anak, termasuklah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Okay, Nabi Yusuf dan Bunyamin ni adik-beradik satu ibu. Adapun 10 orang lagi anak dia berlainan ibu. Nabi Yaqub diberi tumpuan lebih kepada Yusuf dan Bunyamin sebab mereka ni masih kecil dan kehilangan ibu. Ya. Maknanya logiknya betul lah, kalau kita ada anak kecil, lepas tu maknya tak ada, kita akan lebih tumpuan. Tapi abang-abang dia yang tadi, yang 10 orang tadi, dia rasa cemburu. Kenapa ayah kita ni lebihkan adik kita ni? Itu namanya prasangka sajalah. Sebenarnya Nabi Yaqub tak macam tu pun. Maknanya adik-beradik mudah ada prasangka buruk. Ada sangkaan-sangkaan ni. Sebab apa syaitan tu ada? Syaitan ni sentiasa akan usaha untuk kita ni adik-beradik berpisah. Dia, kalau kita baca dalam kitab Talbis Iblis, syaitan ni ada namanya Dasim. Nama anak iblis namanya Dasim. Kata ulama, Dasim ini tugas dia bukan untuk memisahkan suami isteri, tetapi termasuk juga dia akan memutuskan hubungan adik-beradik, kekeluargaan, mak ayah dan sebagainya. Sebab tu kadang menantu dengan pak mentua tak ngam kan. Itu satu syaitan. Tapi kita pula memang ada hati, perasaan, dan mudah timbul perasaan cemburu. Soalannya macam kita nak buat benda ni. Okey, kalau kita tahu, contohnya kita ni benci dengan abang tu, abang ni asyik buat food review kan, aku tak berhati betul lah kan, contoh kan asyik dia je, aku tak dapat job tu pun. So maknanya kalau kita ada perasaan cemburu kepada abang kita yang suka buat food review tu ya, kita kena pergi minta maaf kat dia, nombor satu. Yang kedua, kita kena selalu bagi hadiah kat dia. Kan, itu caranya. Jadi kita tahu aku ni tak sukalah dengan abang Lon kan, perasaan tu makin tak suka, lagi kena bagi hadiah selalu. Siapa yang kena bagi? Yang cemburu tu. Yang cemburu tu kena bagi. Jadi abang Long tengok, kau ni selalu bagi hadiah kat aku kan. Mesti dia rasa macam sesuatu kenapa kan. Tapi sebenarnya lepas tu lah boleh kita bincang baik-baik. Sebenarnya abang Long aku ni letak apa syok lah kan. Sebab tu aku cuba nak buang perasaan ni kan. Kita tahu kita nak beradik, tapi lah tu syaitan kan. Itu caranya yang Islam ajar supaya kita nak, macam mana kita nak buat baik dengan, kalau kita cemburu dengan seorang tu, caranya kita kena buang perasaan tu, buang, dan selalu pergi minta maaf kat dia dan selalu bagi hadiah kat dia. Itu caranya. Baru saya tahu. Jadi kena hati-hati kalau depan ada siapa-siapa terima hadiah, tanya tu, kenapa bagi hadiah ni? Saya pun dapat semalam hadiah ni. Maksudnya dia cemburu dengan saya. Nanti saya call bini saya dulu. Boleh. Tanya. Dia cemburu dengan saya ni. Isteri yang cemburu dia yang bagi hadiah semalam.
Ya. Awak kan sebenarnya ada job mana. Kita tak apa. Okey, baik. Jadi menjawab persoalan kepada adik Camelia tadi ya. Okey, itu antaranya bagi hadiah dan selalu berjumpa minta maaf. Tapi nampak adik Camelia tengah cemburu dengan saya ni. Tak nak bagi hadiah. Okey, bagi saya itu kisah cemburu Ustaz. Bagaimanapun Ustaz, ada anak-anak ni suatu kecil mereka akrab. Mungkin selalu makan karipap lah macam Nizam cakap. Kan? Tapi bila besar Ustaz, tiba-tiba saling bercakaran. Kadang-kadang tanpa sebab yang pasti. Benda kecil pun bergaduh. Kat mana punca ni Ustaz? Kenapa jadi begitu Ustaz? Dia banyak kes macam tu. Dia kebiasaannya bila kita masih kecil kita okey. Sebab apa? Sebab kita duduk satu rumah dengan mak ayah kita. Jadi mak ayah kita ni selalu tegur kita. Ada orang yang menegur kita. Ni tak betul kan. Bila bergaduhnya mak meleraikan. Tapi bila kita dah dewasa, kita bawa haluan masing-masing. Waktu tu mulalah kita rasa macam itulah. Aku dulu abang Long dulu selalu bully aku. Tapi mak ada kan. Mak selalu meleraikan. Tapi bila sekarang ni, tapi dalam masa yang sama mungkin kita ada perasaan macam dendam dengan abang Long tu. Cuma mak tu ada tu kan, dia peranan ibu tadi. Bila kalau perasaan dendam tu masih ada dibawa sampai kita dah dewasa, masih lagi ada perasaan tu, nanti tambah pula kita ada kedukaan, kita lebih kaya. So kita akan pandang abang Long kau dulu, nampak dia mula. Sebab tu sebenarnya macam ni, kalau ada perasaan cemburu ni, dia sebenarnya kita yang sakit. Betul. Okey, baik. Nak beri ruang juga kepada pelajar Kolej Komuniti saya untuk mereka juga mengajukan soalan kepada Ustaz Azlan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Danish Asmawi dari kos Sijil Operasi Perhotelan semester 2. Saya ada soalan tu Ustaz. Perlu atau tidak majlis union diadakan? Kerana dari pembacaan saya banyak kesan-kesan buruk. Perlu atau tidak kita buat majlis union? Majlis union. Terima kasih Dani. Sekolah lah buat ni kan. Ni sekolah ke adik-beradik punya reunion ni? Danish? Adik-beradik kan sekolah tak kira lah. Okey, yang penting reunion. Adik-beradik jumpa pun dikira reunion Macam ni Ustaz, kes reunion ni Ustaz, katanya banyak negatif daripada yang positif. Sebenarnya dia ada pro and con jugalah. Tengok kalau adik-beradik saya nampak itu positif. Kan? Adik-beradik masing-masing sibuk. Positifnya bila lagi kita nak bergabung kan? Itu dengan adanya majlis reunion tu. Kan, sewa bilik ke ataupun sewa rumah ke, kita buat gathering. Itu baik sebenarnya. Tetapi contoh yang tak baik tu ada. Contoh kan, hari ni banyak kes perceraian disebabkan khuluk, tebus talak. Khuluk ya. Sebab tebus talak ni sebabnya reunion punya banyak kes, banyak. Contohnya reunion zaman sekolah, tadika. Reunion tadika. Tadika pun buat reunion. Tak muka dah berubah dah kan. Dulu cinta monyet tau. Contohnya Danish cinta monyet, kan Danish lah walai lah. Siapa kan? Ali cinta monyet dengan Sarah. Cinta monyet je. Lepas tu dah berpisah, berpindah sebagainya. Lepas tu setelah 30 tahun reunion. Dia tengok, kau ni siapa? Akulah Sarah. Punya cantik Sarah tu kan. Goyang lah Iman. Sarah pula tengok tu dah macam Danish. Tak sangka Danish macam ni kan. Ada IG dia tak Sarah tu? Banyak kena cut nanti. Makan masa kat tu. So lepas tu padahal Ali dengan Sarah tu dah kahwin dah. Jadi mula berputik cinta lama. Sarah tadi dia tak boleh terima dah suami dia. Dia minta cerai dengan suami. Abang, saya tak boleh hidup dengan abang. Saya nak balik kepada Ali, ex saya waktu zaman tadika. Jadi inilah sebabnya itu antara keburukan dan banyak kes tu berlaku hari ni, tebus talak. Itu antaranya lah. Tapi kalau adik-beradik, dia macam tu, kalau kita gathering reunion zaman universiti, college, dia ada baik. Tapi kalau kita dah berkahwin, so kena betulkan niat tu. Jumpa ni untuk apa? Bukan nak balik kepada ex kita yang lama tu. Kalau macam tu lebih baik tak payah pergilah Ustaz. Daripada kita nak panjang cerita kan, nak kena itu tengok ni sana, baik kita tak payah pergilah Ustaz. Betul. Itu lebih baik lah insya-Allah. Betul. Kena pula nak ikut sekali kan. Kalau nak pergi boleh, tapi bawa sekali pasangan. Okey lah. Boleh lah kan. Kalau macam tu. Risau sangat risau. Okey baik. Okey baik. Ustaz nak tanya juga pada Ustaz nak kata berlaku perbalahan, persisah faham antara adik dan juga abang, kakak sebagainya. Siapa yang sepatutnya beralah Ustaz? Adakah yang tua perlu beralah kepada yang muda ataupun yang muda? Ini nak tahu juga. Mana satu Ustaz? Dia sebenarnya depends juga. Dalam kes cerita Nabi Yusuf tu, kan ada 10 orang adik-beradik dia berpakat, kita bunuh je lah Yusuf. Sampai macam tu. Kita geram sangat adik kita bunuh je. Salah seorang lah, dia tak sebutlah siapa namanya. Tapi ada juga yang syorkan ataupun kita buang je lah dia.
kan. Kita buang dia jauh supaya dia berpisah dengan ayah kita. Lepas tu ada seorang ni dalam tafsir kata dia ni anak sulung. Namanya ada riwayat kata Yahuza, ada yang kata namanya Rubail. Rubail ni dia kata itu ekstrim sangat tu kan, kalau kita bunuh dia teruk sangat. Itu adik kita juga tu, dia ada timbang rasa lah. Jadi kata kalau sebab yang lain tu dah berpakat dah kan. Jadi Abang Long ni tadi macam kalau dia berkecuali nanti dia kena pulau. So dia kata kalau bunuh tu terlalu jahat. Kalau kita tak suka sangat, kita buang dalam perigi sudahlah. Masih lagi mati. Masih ke aniaya lagi buang dalam perigi, jangan mati je, buang je dalam perigi. Dia masih hidup tapi tak sampai mati. Kita biarkan dalam perigi tu. Seksa lah. Sebab tu kiranya seksa jangan sampai mati. Tapi maknanya ada lagi sikitlah pertimbangan tu, boleh lagi. Sebab itu kadang-kadang ada boleh jadi Abang Long, dia depends pada siapalah. Dia tak semestinya Abang Long. Bagi saya siapa lebih matang lah. Siapa lebih matang lah. Itu tak kira muda ataupun tua, kematangan tu penting untuk berallah bagi mengharmonikan keadaan. Baik, kejap lagi kita kembali bersama dengan anda untuk kita bicara lagi topik ini, iaitu ikatan kasih sayang sahabat sejati adik beradik setia. Kejap lagi terus bersama kami dalam Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak Tengah Lapar. Fakta budaya memberi duit raya. Merujuk pendapat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, pemberian duit raya pada Syawal adalah menepati perbuatan bersedekah seperti yang digariskan dalam agama Islam. Pemberian duit raya kepada sanak saudara dan jiran tetangga bukan sahaja dapat meraih pahala bersedekah, bahkan juga mampu mempereratkan lagi perhubungan dan persaudaraan. Apatah lagi jika memberi duit raya kepada ibu bapa, tentu saja habuannya lebih menguntungkan, iaitu pahala berbuat baik kepada ibu bapa. Ya, tak kira lah walau apa juga bentuk pemberian duit raya tu, haruslah diingat bahawa ianya bukanlah satu kewajipan. Dan budaya pemberian duit raya ini tak seharusnya menjadi tekanan ataupun sampai jadi beban untuk kita semua. Berilah jika kita benar-benar mampu. Baik, kita masih bersama untuk Borak Tengah Lapar. Masuk you. Ya, masih bersama saya Putra Azwan, Ustaz Hassan dan juga Nizam Jentik-Jentik. Jadi Ustaz, kan nak tanya lagi dah Ustaz. Ini ada sahabat kita tanya ni. Katanya Ustaz, kita ni macam nak tadi yang Nizam bagi tahu mengenai IPA yang mungkin boleh menjadi toksik tadi kan. Toksik dalam keluarga. Betul. Jadi Ustaz tak ya tak tidak. Jadi benar ke Ustaz? IPA ni kadang-kadang dia jadi macam bateri. Kadang-kadang perlu IPA ni. Kadang-kadang tak perlu pun untuk bawa bersama keluarga. Itu macam mana Ustaz? IPA ni dia dah jadi macam sebahagian daripada keluarga kita kan, sebab dia dah berkahwin dengan kakak kita ataupun adik kita kan. Tapi dia tetap bukan mahram kita. Kan? Dia di kalangan keluarga tapi dia bukan mahram. Sebab tu tak boleh bersalam dengan dia dan tidak boleh duduk sekali. Sebab tu tidak digalakkan dalam Islam untuk IPA tu duduk sekali dengan adik-ipar dia, adik-beradik kan. Sebab dia akan menimbulkan banyak masalah dan ujian. Tambah pula katakan adik ipar tu pula cantik daripada kakak dia kan. Jadi abang ipar ni tadi terliur tengok adik ipar tu. Sebab tu bahaya tu. Banyak kes yang berlaku sebenarnya. Sebab tu tak boleh, kalau boleh kita asingkan, jangan duduk sekali ya. Memang sungguh ipar ni dia macam bateri kereta ya. Kadang-kadang perlu, kadang tak perlu. Betul Betul lah tu kan. Kadang-kadang memang kita perlukan bantuan daripada ipar kita. Contohnya kakak kita tu dia tak apa nak, ni mungkin dia tak pandai segi kereta kan. Jadi abang ipar lah pandai dari kereta tu, jadi kita kena minta bantuan dia juga kan. Kalau katakan ialah kakak ni dia mungkin tak pandai dari segi benda-benda berat, tapi abang ipar yang boleh bantu, memang dia perlukan. Tetapi kena berhati-hati dalam perkara ini. Sebab dah banyak kes yang berlaku menyebabkan akhirnya berlaku bersekedudukan dengan ipar. Itu kena hati-hati. Sebab tu kita kata selagi dia bukan mahram, kalau ya sebenarnya tak semacam ipar, bila kata bukan mahram tak boleh duduk sekali. Kerana kita kena ingat bila berdua-duaan dengan bukan mahram, di situ ada yang ketiga itu syaitan. Walaupun ipar sendiri pun akan syaitan. Syaitan ni kerja dia akan sentiasa mencucuk-cucuk kita supaya berlakunya perzinaan. Walaupun dengan ipar sendiri. Kena pula ipar tu macam opa. Lagilah. Opa. Itu yang kata ipar maut tu Ustaz. Saya ipar itu dari neraka lah apa kan. Ipar dari neraka kan. Baik. Saya pun nak tanya Ustaz kan. Macam mana pula Ustaz kita nak berhadapan dengan ahli keluarga dan sahabat yang bersifat seperti kacang lupakan kulit ni? Macam tu pula. Kita dah bantu,
Tapi biasalah. Dah kacang kan. Dilupakan. Lupa kulitnya. Kacang lupakan kulit Macam mana Ustaz? Dia beginilah, dalam Islam ni dia penting, kalau orang dah tolong kita, kita kena balas ucap terima kasih. Kan? Walaupun dia tolong kita, walaupun dengan sedikit sekalipun, kita kena ucap terima kasih paling tidak. Jangan lupakan kulit. Contohnya terutama di kalangan adik-beradik lah ya. Adik-beradik ni hubungan kekeluargaan tak boleh kita orang kata apa memutuskan hubungan tersebut. Sebab dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un. Tak masuk syurga orang yang memutuskan persaudaraan. Dia lebih kuranglah kacang lupakan kulit bila dia putuskan persaudaraan tu. Jadi akibatnya tak masuk syurga Nabi sebut. Itu kalau di kalangan hubungan kekeluargaan lah. Bila putus hubungan tak masuk syurga. Kalau kita dengan kawan-kawan kita ya yang dah banyak tolong kita, dulu waktu kita susah dia yang bantu kita kan. Lepas tu bila kita dah senang ya, kita lupakan dia. Tambah pula kawan kita tu dah semakin susah. Dulu dia senang, dia tolong kita. Kita senang, kita tak tolong dia. Ini tak sepatutnya berlaku. Baik, Alhamdulillah. Dan sebelum kita mengakhiri topik kita untuk hari ini, iaitu ikatan kasih sayang sahabat sejati, adik-beradik setia ni, marilah kita sama-sama dengarkan. Ini pesanan daripada Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakhlitu fil 20 al-ula an-nabi sallallahu alaihi wasallam min naumin wa salatin fa idza dakhalat al-ashru jadda wa shadda al-minzar. Pada 20 hari yang awal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencampurkan malamnya dengan tidur dan solat. Apabila masuk 10 malam terakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda akan bersungguh-sungguh dan mengetatkan kainnya. Riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hasan. Terima kasih juga kepada Nizam Jentik dan kepada semua pelajar-pelajar Kolej Komuniti Sayang. Terima kasih. Mantap. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini yang dikongsikan oleh Ustaz Hasan memberi manfaat kepada kita semua di sini, dan juga yang sedang dengarkan juga saksikan kami di RTM Klik betul-betul percuma. InsyaAllah esok kita kembali bersama untuk Borak Tengah Lapar Masuk You. Seperti biasa, waktu yang sama. InsyaAllah esok kita masih bersama di Kolej Komuniti ini. Semestinya menerusi Borak Tengah Lapar Masuk You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Borak Tengah Lapar ini dirakamkan di Inspired Kitchen, Kolej Komuniti Selayang. Ramadan bergema, menyulam keimanan.